Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan menuju ke kebun. Ya sahabat, kita nak tengok pokok petai yang kita tanam tu. Inilah sahabat, pokok petai yang kita tanam. Ada 2 batang. Alhamdulillah makin membesar. Dan di kawasan ini pun ada sebatang lagi kita tanam. Jom sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuti awal Muharram ni kita dapat bersama-sama dalam ruangan channel Jom Berkebun. Alhamdulillah, cuaca pun nampaknya walaupun nampak mendung tapi cahaya mentari tetap bersinar. Okey sahabat, terima kasih kepada yang menyokong channel ni. Semoga anda semua sihat selalu, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, kita hari ni plan nak membaju pokok sebab kita teori belum habis lagi baca. Hari ni kita sambung. Okey sahabat, tanpa berlengah-lengah lagi, sebab hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari, kita dah cepat balik nak pergi solat Jumaat. Okey sahabat, kita teruskan. Jom, semangat. Alhamdulillah. Ya sahabat, kita kutip sedikit pucuk ubi kayu ni sebab ada sahabat yang nak pucuk ubi kayu ni. Okey, jom. Jom.
Ya sahabat, hari ni kita nak ambil nangka ni sebab dah masak dah. Alhamdulillah dah ditebuk tupai. Okey sahabat, jom kita ambil nangka. Ya sahabat, nangka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah hasil yang kita kutip kat kebun hari ni. Ni seperti biasa kita ambil beberapa kuntung bunga kantan. Alhamdulillah, pucuk ubi kayu. Untuk kita, ada sahabat yang ingin menginginkannya, kita bagi kat sahabat kita. Okey sahabat, alhamdulillah ni nangka ni setelah hampir kita tunggu dia. Sepatutnya minggu yang lepas kita dah ambil, tapi sebab kita lambat dah ditebuk oleh tupai ni. Tapi alhamdulillah masih ada lagi berbaki untuk kita. Okey sahabat, mungkin pertemuan kita akan berakhir di sini. Kita jumpa lagi. Terima kasih yang menyokong channel ni, dan kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa dengan channel ni, tolong subscribe, komen, like dan share. Okey sahabat, kita berjumpa lagi. Semoga kita terus maju. Okey sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, jom kita ke kebun.